banyak. Bang 6 pun. Cuba tengok video ni. Oi, cakap kau pada leg bah. Tambah. Oi, jokkan. Oh. Wow, koi. Okey. Udah. Tem banyak. Penerbangan bertek benda ni. Cepat ngamเลยว่ะ Lelaki ni bukan main campak jaring secara random. Dia pilih kawasan yang sempit dan arusnya agak kuat sebab tempat macam ni boleh jadi laluan ikan bergerak ikut arus. Bila jaring dibentang melawan laluan air, ikan yang berenang akan dihanyutkan arus lebih mudah masuk dan tersangkut dalam mata jaring. Yang menariknya, teknik macam ni tak semestinya perlukan umpan pun. Dia lebih bergantung pada lokasi, arah, arus dan timing. Sekali dia angkat je jaring tu, terus nampak berderet ikan kecil melekat. Kadang-kadang nak dapat ikan banyak, bukan kena kejar ikan. Kita kena tahu laluan dia. Kalau anda minat dengan konten yang macam ni, jangan lupa like dan follow.